Jadi dalam sejarah Islam, masa Rasulullah turun Isra' Mi'raj, ternyata dia Rasulullah turun sebelum subuh. Rasulullah sampai di bumi ni balik ni, sampai di Mekah balik sebelum subuh. Jadi sembahyang yang pertama sembahyang apa? Sembahyang Zuhur. Ya, Rasulullah turun sebelum subuh. Tapi sebab apa sembahyang yang pertama di dunia ni, umat orang Islam ni, orang Islam ni semua dalam dunia ni, sembahyang yang pertama sembahyang apa? Sembahyang pertama ni, sembahyang Zuhur. Sebab apa sembahyang Zuhur? Rasulullah turun sebelum subuh. Ada persoalan ni dalam kitab tahu tak? Sebab apa? Nabi Rasulullah SAW turun Isra' Mi'raj dekat waktu subuh. Tapi malaikat Jibril tak sempat nak ajak Rasulullah lagi. Tak sempat ajak Rasulullah apa? Kaifiat sembahyang, cara sembahyang. Kan? Sebab tu solat mula waktu Zuhur. Lepas nak sembahyang subuh tak ajak cara-cara dia diri macam mana, rukuknya tu kan. Lepas itu apa dia ajak Rasulullah ajak sahabat mula waktu Zuhur. Nampak tak? Baik. Clear tu. Betul Ustaz Zuhur. Ya, tak mula subuh dulu. Ya, nampak. Kita dia kan pasal apa? Itu kaedah dia. Maka hadis Nabi kata apa tadi ni? Qala Nabi SAW, perawi kita tak ingat, sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu seperti aku semayang. Nabi kata kat sahabat, sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu seperti aku semayang. Sahabat tiru Nabi, ikut Nabi. Kena belajar tak? Jadi sahabat pun belajar dengan Nabi. Kita pipi kita mayang terus tak belajar dah. Mayang rajin lah tu. Dari hitam. Nak tengok cara sah mayang tak kena. Jahanam. Sebab tu mengaji, nak buat ibadat, kata dia kena mengaji dulu. Okey, baik noh. Adapun barang sesiapa tiada mengerjakan dia. Adapun barang sesiapa tiada mengerjakan dia, mengerjakan apa? Akan dia tu. Solat sembahyang. Adapun barang sesiapa tiada mengerjakan apa akan dia solat. Kerana apa? Malas. Adapun barang siapa tidak mengerjakan akan dia solat tu kerana malas dan tiada ingkar. Dan tu dengan makna apa? Ataf tu. Waw tu wa ataf, tapi wa ataf tu dia ada makna dia. Dan tu wa ataf tu. Tapi dia ada makna apa tu? Dan tu. Dia kata dan tiada ingkar. Apa maksud dan tu? Dan tu maksud dia apa? Padahal ataupun sedangkan dia tiada ingkar. Tu makna dia. Sedangkan. Dan tu waqaf lah kan. Jadi serta ada dengan makna apa? Padahal ataupun sedangkan kan. Dia tiada ingkar. Tiada ingkar makna apa? Tiada apa? Menafi. Tiada apa? Bangkang. Dan tiada ingkar. Dan dia tiada ingkar. Ia bangkang. akan apa? Akan wajib